Daerah Pontian terletak di barat daya negeri Johor, di bahagian selatan semenanjung Tanah Melayu berdekatan Pulau Singapura. Manakala di baratnya ialah Selat Melaka menghadap Pulau Sumatera. Awalnya daerah ini dikenali dengan panggilan Kukup dan pusat pentadbirannya ketika itu terletak di Kukup Laut berhampiran terminal feri antarabangsa Kukup yang ada sekarang. Pada zaman dahulu kawasan pantai barat Johor adalah kawasan persinggahan dan perhentian pedagang dan pelayar yang melalui Selat Melaka. Di Kukup terdapat sebuah pulau kecil iaitu Pulau Kukup. Dan Selat Kukup pernah menjadi tempat berteduh pedagang dan pelayar dari tiupan angin kencang terutamanya ribut Sumatera. Manakala Pulau Kukup pula pernah dikenali sebagai sarang persembunyian dan lokasi serangan lanun. Namun pembenterasan lanun di perairan Johor dan Singapura mula dilakukan oleh Temenggung Ibrahim yang bekerjasama dengan British bermula sekitar 1824 dan kegiatan lanun di Kukup dapat dihapuskan sekitar pertengahan 1840. Memetik kata-kata dari hikayatnya Abdullah Munshi, Selat Kukup adalah seperti suatu bilik. Kalau berapa besar angin pun di situ teduh juga. Maka oleh sebab itu, orang hendak berlindungkan angin, lalu masuk ke dalam jalan Selat Kukup itu. Maka di situlah tempatnya ditangkap perompak, sebab ia boleh kelihatan orang tidak boleh melihat dia. Maka sebab skim orang terserempak didapati dengan senangnya. Pada tahun 1878, Said Muhammad bin Ahmad Al-Saguf atau Nung Cik, seorang saudagar dan hartawan Arab dari Singapura, telah memohon kepada Sultan Abu Bakar untuk membuka satu kawasan pertanian di Johor. Sultan Abu Bakar telah memperkenankan permohonan ini dan menyerahkan kepada Said Muhammad Al-Saguf untuk memilih kawasan yang diingininya. Akhirnya pada tahun 1878 itu juga, Said Muhammad Al-Saguf telah berlayar dari Teluk Belanga Singapura, menghala ke barat daya Johor. Di perairan Kukup dia mencari kawasan yang sesuai untuk diteroka sebagai kawasan pertanian. Said Muhammad memilih Kukup kerana Kukup pada masa itu hanya merupakan sebuah kampung kecil nelayan. Tanah daratan Kukup pula masih lagi luas dan hutan belantaranya belum lagi diteroka secara meluas. Kurniaan konsesi tanah oleh Sultan Abu Bakar kepada Said Muhammad Al-Saguf yang juga dikenali sebagai Al-Saguf Konsesion Kukup dan surat perjanjiannya ditandatangani pada 6 Mac 1878. Dalam surat penyerahan tersebut, antara lain Sultan Abu Bakar menyatakan bahawa adalah kita yang Maha Mulia Maharaja Abu Bakar Johor serta keturunannya dan waris-waris ganti kita telah mengurniakan sekeping tanah yang di tepi laut daerah Johor yang di sebelah barat iaitu Kukup kepada Said Muhammad bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-Saguf. Selama-lamanya akan jadi tempat ia bertanam-tanam akan segala rupa tanaman melainkan opium. Kawasan Kukup yang dikurniakan oleh Sultan Abu Bakar ini meliputi kawasan Sungai Permas, Sungai Pontian Kecil, Sungai Pontian Besar dan Sungai Jeram Batu. Dalam penyataannya disebutkan,
Adapun sempadannya sebelah timur kiri mudik Sungai Permas dan ke baratnya sehingga kanan mudik Sungai Pontian Besar dan ke daratnya sehingga kiri mudik Sungai Jeram Batu yang di dalam Sungai Pulai dan dari situ membawa kepada sempadannya yang di sebelah barat yang tersebut yang masuk di dalam sempadan ini akan segala tanah bakau yang ada pada tepi laut dan tepi sungai-sungai yang di tepi sempadan sungai ini. Keseluruhan kawasan kurniaan kepada Said Muhammad Al-Saguf dianggarkan seluas lebih kurang 60,000 ekar. Kawasan ini termasuklah kawasan Pontian, Kukuk dan sebahagian dari Gelang Patah sekarang ini. Dari jumlah ini 37,823 ekar telah dipajakan dan 2,200 ekar telah diusahakan sendiri dengan menggunakan tenaga buruh termasuk buruh Jawa. Sementara itu kawasan seluas 19,977 ekar lagi telah dimajukan oleh buruh-buruh Jawa melalui pindah milik dalam bentuk tanah kebun. Tidak dinafikan dengan kurniaan konsesi tanah Kukuk kepada Said Muhammad Al-Saguf yang memerlukan ramai tenaga buruh. Secara tidak langsung telah menggalakkan orang Jawa dari tanah Jawa dan tempat-tempat lain berhijrah ke Kukuk. Sama ada bekerja sebagai buruh ladang milik Said Muhammad Al-Saguf atau membuka kebun baru. Titik tolak dari migrasi buruh-buruh tadi, orang Jawa telah mewujudkan kelompok-kelompok pertempatan baru dan akhirnya menjadi perkampungan. Sebenarnya telah wujud satu polisi lebih awal dari itu, di mana orang Jawa digalakkan datang ke negeri Johor untuk bekerja dan membuka kebun. Di samping sebagai pekerja dan pekebun, secara tidak langsung, mereka juga menjadi pengimbang kepada pula bilangan penduduk taburan pekerja atau pekebun bangsa Cina di Johor. Di kawasan konsesi Al-Saguf Kukuk misalnya, penerokaan tanah oleh orang Jawa dapat dilihat dalam sepucuk surat yang dipanggil Surat Kebenaran Tebang, bertarikh 10 hari bulan 2 tahun 1913 kepada seorang Jawa di Rimba Terjun. Antara lain kandungan surat kebenaran tersebut menyatakan bahawa Rimba Terjun di dalam kawasan Al-Saguf 1, orang Jawa namanya Bawuk bin Keromo buat kebun bukannya 25 depa lebih kurang, panjangnya 200 depa lebih kurang. Surat akuan sementara kerana belum dikasih tempoh 6 bulan habis tebang tebas dan lagi jikalau tiada sempurna pekerjaan itu melainkan diambil oleh tuan tanah tiada dakwa-dakwi adanya dan lagi jikalau sudah jadi kebun betul, tuan tanah kasih geran lamanya 99 tahun dan lagi berhasil. 11 kepada Al-Saguf itu adanya. Kawasan konsesi Al-Saguf Kukuk yang luas, ditanam dengan tanaman seperti getah, sagu, kelapa, kopi, nenas dan sejenis herba dikenali sebagai nilam. Konsesi yang luas ini dikenali juga sebagai Constantinople Estate. Hasil pertanian dari Kukuk ini dibawa ke Singapura melalui laluan laut menggunakan kapal dan tongkang sebelum dieksport ke luar negara. Kedudukan Kukuk dengan Singapura yang terlalu hampir memudahkan Muhammad Al-Saguf memasarkan hasil pertaniannya. Selain dari mengusahakan sendiri ladangnya, Muhammad Al-Saguf juga menyewakan tanahnya kepada syarikat lain, seperti HDR Rubber Company dan Penero Planting Sindicated dengan syarat, syarikat-syarikat ini dikehendaki membayar cukai sebanyak 2,5% dari hasil yang dikeluarkannya. Selain dari itu, Muhammad Al-Saguf juga memberikan kawasan penempatan kepada buruh-buruhnya, berupa kebun-kebun berskala kecil secara sistem pajak, dengan mengenakan cukai 1/10 dari hasil yang diusahakan oleh pekebun-pekebun tadi. Maka ramai di kalangan orang Jawa Bugis dan Banjar telah diberikan hak meneroka dan membuka kebun di kawasan tanah kurnia kepunyaan Muhammad Al-Saguf. Sebagai galakan kepada peneroka membuka kebun, Muhammad Al-Saguf telah memberi bantuan berupa peralatan seperti kapak dan parang selain bekalan makanan. Mengikut syaratnya, tanah-tanah yang telah dikerjakan tidak boleh dijual, kecuali mendapat kebenaran dari Muhammad Al-Saguf. Di akhir 1870 hingga 1923 mengikut bancian yang dibuat ketika itu, bilangan peneroka di kawasan konsesi Al-Saguf Kukuk adalah berjumlah 1,584 orang di atas tanah seluas 15,000 ekar. Dari jumlah tersebut, peneroka awal seramai 340 orang, di kawasan Pontian kecil seramai 975 orang,
rimba terjun seramai 264 orang dan di Sungai Kerang seramai 10 orang. Dalam tahun 1930, luas kawasan yang diusahakan di konsesi ini seluas 25,025 ekar. Menjelang Perang Dunia Kedua, suku Jawa sahaja telah membuka tanah seluas 17,000 ekar. Menurut ceritanya, Muhammad Al-Saguf telah membawa masuk wayang Jawa dan kesenian Jawa ke Kukup. Kumpulan kesenian Jawa yang didatangkan khas dari Pulau Jawa untuk membuat persembahan kesenian Jawa pada setiap minggu di Estet Air Masin. Pendekatan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Saguf lebih kepada menghargai pekerja-pekerjanya. Bukan sahaja sekadar bekerja, juga menjaga kebajikan dan budaya mereka. Secara tidak langsung, dengan membawa kesenian Jawa ini, buru-buru Jawa dapat mengurangkan rasa rindu pada kampung halaman mereka. Orang Jawa yang kebanyakannya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah dibawa masuk oleh jutawan Arab ini melalui satu sistem yang dipanggil sistem haji, di mana syarikat Konstantinopel memberi kemudahan menunaikan fardu haji kepada pekerja Jawa melalui tabungan upah bekerja di ladang kelapanya di Pontian. Pekerja Jawa boleh menunaikan fardu haji apabila wang perbelanjaan yang dikumpulkan mencukupi. Mereka juga diberi kemudahan menunaikan haji terlebih dahulu dan kemudian bekerja untuk melangsaikan hutang. Sesiapa yang telah menunaikan fardu haji diberi pilihan untuk pulang ke kampung halaman atau terus menetap atau bekerja mengumpul wang sebagai bekalan apabila kembali ke tempat asal. Namun sudah pasti ramai antara mereka terus tinggal menetap dan menjadi rakyat Johor sehingga kini. Kemudahan atau sistem haji yang diperkenalkan oleh syarikat Konstantinopel mendapat sambutan hangat dari orang Jawa yang beragama Islam kerana tiada unsur penipuan dan penganiayaan. Berbondong-bondong orang Jawa mendaftar diri menjadi pekerja syarikat peladangan Konstantinopel. Matlamatnya tidak lain dan tidak bukan ialah mencari rezeki di tanah seberang dan dapat menunaikan rukun Islam yang kelima. Apa yang lebih menarik ialah adanya sebuah kapal laut iaitu SS Jeddah yang khusus berlayar membawa jemaah haji dari Singapura ke Jeddah. Dengan adanya SS Jeddah memudahkan lagi perjalanan pekerja-pekerja konsesi Al-Saguf Kukup menunaikan haji ke Makkah. Manakala yang datang di awal abad ke-20 pula, mereka merupakan penghijrah terus dari Pulau Jawa. Istilah dalam bahasa Jawa dikenali sebagai boyong ke tanah seberang. Ada di antara mereka datang bersama ahli keluarga, saudara mara ataupun rakan sekampung. Mereka yang boyong biasanya telah menanam tikad tidak akan kembali semula ke tempat asal, walaupun kehidupan mereka di tempat baru nanti susah ataupun senang. Ada juga kumpulan-kumpulan yang datang kerana melarikan diri dari bekerja sebagai buruh yang terikat dengan kontrak atau inventory di ladang-ladang milik Belanda. Malah pelaksanaan sistem rudi yang mengeksploitasi tenaga kerja rakyat pribumi untuk kepentingan penjajah Belanda dalam membangun wilayah jajahan dan memperkuat kekuasaan mereka, di samping sistem tanam paksa sangat menekan kehidupan mereka. Kedatangan orang Jawa di Johor khususnya di kawasan Kukup dapat dikesan bermula dari pembukaan tanah konsesi Al-Saguf Kukup. Antara pertempatan masyarakat Jawa di kawasan ini ialah Teluk Kerang yang telah dibuka sejak tahun 1875 oleh sekumpulan orang Jawa yang diketuai oleh penghulu Haji Ibrahim bin Utuh atau lebih dikenali dengan panggilan Tok Janggut. Dari tahun 1880-an hingga 1915, beberapa buah kampung juga telah dibuka. Antaranya ialah Kampung Kubu tahun 1903, Kampung Timur Laut dan Timur Raya tahun 1906,
Kampung Parit W1913. Selepas tahun 1926, konsesi Al-Saguf Kukuk diambil semula oleh Kerajaan Johor dengan cara dinilai dengan harga RM1 juta. Dengan ini Kukuk ditadbir oleh Pegawai Pemungut Hasil Tanah bagi menggantikan reseda Al-Saguf Konsesin. Dapat disimpulkan orang Jawa Kepuntian berkait rapat dengan pembangunan ekonomi melalui konsesi Al-Saguf Kukuk. Said Muhammad Al-Saguf yang memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk meneroka hutan bagi tujuan pertanian komersial. Ia mendorong kemasukan besar-besaran orang Jawa ke daerah Kukuk untuk bekerja sebagai buruh dan petani. Syarikat Al-Saguf & Co. bertindak sebagai ejen yang membawa masuk buruh Jawa, termasuk sebahagian daripada mereka yang diambil daripada jemaah haji yang diuruskan oleh syarikat tersebut. Penghijrahan ini bukan sahaja tertumpu di Kukuk tetapi meluas ke kawasan sekitar Pontian. Secara tidak langsung membawa kepada pembukaan kampung-kampung berpula parit. Pada umumnya nama kampung bercirikan nama ketua kumpulan peneroka atau tempat asal pembuka kampung dan ia menjadi ciri khas pertempatan orang Jawa di Johor.